Ini yang korang tengah tengok sekarang ni adalah lampu UV. Menyuluh pakai lampu UV ni memang akan pelik sikit, sebab yang terang tu benda yang aku tak sangka boleh terang. Nasib baiklah dalam video ni tak keluar tumpuk yang bukan-bukan. Bentuk garang macam ni sebenarnya dia ni adalah lampu, geng. Senang lah kalau nak mengajar, nak menyuluh-nyuluh, nak ditunjuk-tunjukkan kepada orang kan. Jadi tumpuan orang akan ikut je warna hijau ni. Yang aku tak faham ni, lampu UV ni untuk kegunaan biasa dia apa? Apa relevan lampu UV pada kehidupan seharian korang? Boleh sharekan sikit tak? Sekarang ni kita tunjukkan pula edisi 17 ni punya power. 50 lumen 6 jam boleh tembak sejauh 45 meter. 220 lumen boleh bertahan 3 jam 20 minit dan tembak sejauh 95 meter. Paling kuat dia boleh pergi 1500 lumen 1 jam 45 minit. Yang ini geng, tembak dia sejauh 230 meter. Bilik yang gelap pun boleh jadi macam cerah. Nak cas dia ni pun senang je. Type C cocok dekat sini. Waterproof dia ni geng, IPX7. Memang anak jantan. Ini barang lampu kalau kena hujan lebat pun kan tak ada goyangnya. Dia ni pakai built-in bateri, jadi tak payah nak pening-pening lah nak tukar-tukar bateri. Klip yang digunakan pun jenis yang klip besar. Confirm puas kalau kau buat simpan. Taklah takut nak terlucut jatuh. Esok kan pergi outdoor, nak pakai ni ke, nak pakai ni ke, nak pakai ni ke, nak pakai itu ke. Dalam banyak-banyak kawan yang ada kat sini, dia duduk dekat sini, tempat yang paling penting. Bagi barisan yang ini pula, nantilah bila free nanti aku review, aku share. Kalau larat lah.